Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Di sinilah kita semua membuktikan bahawa buku bukan sekadar helaian kertas, tapi kunci kepada dunia yang luas dan penuh ilmu. Saya, Muhammad Afiq bin Azizul, merupakan murid di Sekolah Kebangsaan PAUH dan memegang jawatan sebagai pengawas sekolah. Saya seorang yang aktif dalam pelbagai aktiviti ko-kurikulum, khususnya dalam kelab Doktor Muda dan kelab ICT. Selain itu, saya juga terlibat dalam pertandingan digital storytelling di mana saya dapat mengasah kemahiran membaca cerita secara kreatif menggunakan teknologi. Pada masa lapang, saya gemar membaca komik kerana ia bukan sahaja menghiburkan tetapi juga membantu meningkatkan kreativiti dan pemahaman bahasa saya. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang doktor kerana saya ingin membantu orang yang memerlukan dan berkhidmat kepada masyarakat. Saya percaya dengan usaha yang gigih dan kesungguhan, impian saya untuk bergelar seorang doktor akan menjadi kenyataan. Kasih Sahabat Sejati, karya Rosnali Rifin, berdasarkan maklumat yang tersedia, buku ini diterbitkan pada tahun 2008 oleh Eagle Publication Sendirian Berhad. Mengandungi 67 halaman serta ilustrasi, dua anak ayah berkongsi makanan dengan menggambarkan tema persahabatan sejati, kasih sayang dan tolong-menolong. Ia dikategorikan sebagai bahan bacaan fiksyen dalam bahasa Melayu sesuai untuk kanak-kanak. Cerita ini mengandungi pengajaran moral tentang nilai persahabatan dan kerjasama di sebuah kampung kecil tinggal seorang gadis bernama Hazika yang hidup dalam serba kekurangan bersama ibunya, Puan Salmah dan abangnya Azim. Ayah mereka telah lama meninggal dunia, meninggalkan keluarga kecil itu bergelut dengan kesusahan setiap hari. Puan Salma bekerja keras menjual kuih-muih untuk menyara kehidupan, manakala Azim pula mengambil pekerjaan sambilan demi membantu keluarga mereka. Walaupun hidup dalam kemiskinan, Hazika tidak pernah mengeluh. Dia seorang gadis yang bijak dan rajin. Menuntut ilmu, cita-citanya tinggi. Dia mahu berjaya dalam pelajaran dan mengubah nasib keluarganya. Namun, perjalanan itu bukanlah mudah. Kadang-kadang, dia terpaksa belajar dalam cahaya pelita kerana rumah mereka tiada bekalan elektrik yang sempurna. Ada kalanya, dia pergi ke sekolah dengan perut kosong kerana ketiadaan makanan. Namun, dalam kesusahan itu, Hazika mempunyai seorang sahabat sejati bernama Haliza. Haliza berasal dari keluarga yang lebih berada, tetapi dia tidak pernah memandang rendah kepada Hazika. Sejak kecil, mereka bersahabat baik, berkongsi impian dan rahsia. Haliza sentiasa berada di sisi Hazika, memberi sokongan dan dorongan. Mereka belajar bersama, saling membantu dalam pelajaran dan berjanji akan mencapai kejayaan bersama. Suatu hari, Azim mendapat peluang untuk bekerja di bandar demi menampung kehidupan mereka. Namun, keputusan itu bermakna Hazika dan ibunya harus lebih berdikari. Hazika sedih, tetapi dia tahu abangnya melakukan pengorbanan besar untuk mereka. Haliza pula terus setia memberikan semangat kepada Hazika. Menjelang peperiksaan besar, Hazika dan Haliza berusaha bersungguh-sungguh. Haliza kagum dengan ketabahan sahabatnya yang tetap gigih walaupun menghadapi pelbagai kesusahan. Namun, dalam diam, Haliza juga bimbang. Mampukah dia menyaingi Hazika dalam pertandingan? Mampukah dia menyaingi Hazika dalam keputusan peperiksaan? Saat keputusan diumumkan, Hazika memperoleh keputusan cemerlang. Dia mendapat tawaran beasiswa untuk melanjutkan pelajaran ke sebuah sekolah berprestasi tinggi di bandar. Haliza juga mendapat keputusan yang baik. Tetapi dia tahu, dengan perpindahan Hazika, mereka akan jarang bertemu. Hari perpisahan tiba. Dengan air mata yang berlinangan, mereka berdua berjanji, walau sejauh mana mereka berpisah, persahabatan mereka akan tetap utuh. Cerita ini mengangkat nilai persahabatan sejati, ketabahan dalam menghadapi kecabaran dan keinginan untuk mencapai kejayaan walaupun dalam kesusahan. Ia menunjukkan bahawa persahabatan yang tulus tidak mengenal darjat dan harta, dan kekayaan memerlukan usaha serta pengorbanan. Hazika merupakan watak utama dalam cerita ini. Dia seorang gadis muda yang hidup dalam kesusahan bersama ibunya, Puan Salmah dan abangnya, Azim. Walaupun menghadapi pelbagai cabaran, Hazika memiliki sifat-sifat istimewa yang menjadikannya seorang tokoh inspirasi dalam cerita ini. Hazika seorang yang rajin, gigih, penyabar, berhati mulia, berjiwa besar dan bercita-cita tinggi. Hazika adalah simbol kekuatan, kegigihan dan persahabatan sejati. Dia menunjukkan bahawa kejayaan bukan bergantung kepada latar belakang seseorang tetapi kepada usaha dan ketabahan dalam menghadapi cabaran. Sifatnya yang rajin, tabah dan setia kawan menjadikannya watak yang memberi inspirasi kepada pembaca.
Sekian, terima kasih.